Jadi air pump ni dia panas lah semasa operasi dia. Jadi hati-hatilah. Dia biasa panas kat sini lah. Dia punya hose ni, kepala ni. Dan yalah, sebab tu dia punya hose ni ada braided Ada clamp kat sini, ada salur getah kat dia punya kepala inflator ni. Style ni pressure macam ni. Dia punya dalam ni. Okay, ni besi pin untuk bateri. Dan ni ada pin untuk yang 12 volt untuk yang sambung ke kereta punya, ke tempat cucuk lubang cucuk rokok tu, ataupun lubang cucuk yang 12 volt punya dekat kereta selalu lah. Kita boleh pakai adapter ni cucuk sambung kat kereta lah. Ada LED kecil ni, boleh tengok dalam dia. Ni plastik macam frosted sikit. Itu LED dia lah, boleh tengok ada 5 LED. Okay, betul, kita boleh tengok lah banyak lubang untuk heat dissipation punya, untuk pengaliran haba, banyak lubang lah. Design plastik tebal lah, saya tengok. Hitam ni macam material getah getah yang kesat lah. Ni pun sama, megang dia. Tapak dia pun sama, ni pun getah juga. Okay, ni plastik tebal Ada ni dia punya aksesori. Ini untuk belon ataupun bola ini boleh sambung lah kat sini, kat dia punya kepala inflator ni. Dia punya pin pun lain ada macam lubang kat sini. Atas ada lubang, sini ada lubang. Kita tengok okay, ni aksesori dia lah, ni bagi tebalnya. Okay, kita try masuk bateri. Okay, dia tu nyala boleh tengok kontrol dia. Screen LCD dia digital dia nyala warna biru. Ada simbol bateri tu, ada 4, maknanya bateri penuh lah. Okay, just kanan lah, boleh tekan atau bawah. Ni on off. Yang ni range, ataupun kita boleh pilih lah apa yang kita nak pakai, kilogram per centimeter square. Ini LED lah, lampu. Okay, itu saja. Macam ada plastik ni. Okay, kita kena hold lah, ataupun nak tekan satu-satu. Ada kurang 5 5, 385, 380, 75. Kita nak laju tadi, kita hold lah. Kita hold kilogram per centimeter square. Ada PSI, pressure square inch. Ni Amerika punya style lah. Ada bar, Europe punya style pakai bar, pun KPA lah, kilo pascal. Satu dunia pakai. Okay, saya biasa pakai KPA lah. Tu kita boleh set lah dia punya. Okay, ni biasa untuk kereta 220 KPA boleh set 220. Ni saya dah set lah sebab saya dah test. So boleh tengok maksimum dia berapa boleh pergi. Okay, maksimum dia 1035 1035 KPA. Itu minimum. Paling rendah dia boleh pump 20 KPA. Okay, set balik 220 tadi lah. Okay, dia berkelip, kita lepas. Okay, dia kosong balik. Jadi dia kosong ni sebab tak ada pressure. Jadi kalau kita cucuk dekat kereta, dia akan keluarkan pressure dalam KPA punya jumlah lah. Ini kosong sebab ni kita nak test je, tengok kan. Okay, so ni on dia, kita boleh dengar okay, boleh dengar motor dia kuat juga okay, compressor biasalah, mestilah kuat kan, walaupun guna bateri dia kuat juga okay, lepas tu kita nak off dia, kita boleh hold lah. Nak on pun sama, kena hold okay, keluar semua, kosong boleh so kita tengok LED dia macam mana. Okay, lampu dia tak ada adjust saya cuba hold ke apa, tak ada lah. Okay, dia klik macam tu je. Okay, kita tengok dalam gelap macam mana. Okay, ni gelap kan klik ni. Okay, so ni ada cahaya sikit macam ni lah. Okay, kita tengok strobe light dia macam mana. Okay, dia macam spread lah, tengok daripada jauh macam mana. Boleh lah untuk pergi jalan, kalau macam polis punya, tapi ada lah. Kalau dalam gelap malam, saya rasa boleh nampak sikit lah. Ini kena further testing lagi lah. Tak tahu macam mana okay, itulah lampu dah. Boleh lah untuk letak inflator punya kepala tu dekat tayar kita lah, okay. Okay, satu okay, lagi yang menarik, dia ada ni memori tengok ni tadi saya dah set 220, betul kita on balik. On kena hold lah tadi. Okay, nampak tu. Okay, dia 220 nampak. Tadi saya dah set 220, kita dah
off, kita cabut bateri, bila on balik dia ke 220 balik jadi tu yang bagus, ada memori lah. Tengok kita on lagi, on balik, dia bukan nombor random 300 ke 100 ke, dia terus tu yang kita set tu sama juga yang lain pun, dia ikut mana yang kita set. Kalau kita pakai KPA, bar dia pun akan sama, PSI pun akan sama. Okay, kita tengok dia punya gegaran dia macam mana dan bunyi dia lah. Saya tak ada decibel meter punya tu nak test bunyi tu, tapi kita tengok je pada video ni. Okay, boleh nampak dia bergerak. Okay, sebab tu dia kata jangan tinggalkan, do not use it. Kalau saya biasa saya letak tegak macam ni lah, sebab bateri berat kan. Okay, ni bahagian dalaman ni, kita try tengok buka macam ni. Okay, macam ni dalaman dia. Okay, dia guna motor ni DC lah, DC brush, carbon brush ni motor 2020 Z53. Tapi sayang lah dia punya ni plastik untuk silinder dia. Jadi display dia integrated lah. Kalau nak buka, kena buka skru bawah dia. Okay, ni mode controller dia. Okay, ni ada IC, ada transistor 3 kaki tu. Okay, ni pressure sensor dia. Kita tengok motor kecil sebab tu dia cepat panas lah. Semua setiap skru semua ada slot punya molding semua okey lah. Pada saya okey. Beza dengan air compressor lain, mungkin dia orang guna motor brushless. Piston punya komponen ni semua pakai besi, dan hose, braided hose ni semua kadang ada yang saiz besar, ada yang kecil lagi, bergantung pada penghilang lah. Tengok design dia, kita boleh tukar motor kalau carbon brush sudah habis nanti boleh tukar motor. Cuma yang ni lah, air pump ni je kita tak tahu ada spare part ke tak. Hose dia pun sama, sensor ni pun sama. Okay, ni motor sebab ada tolak gear tu. Okay, macam tu dia operasi. Boleh nampak Okay, ni silinder size dia 25mm. Besar juga liter minit, 26 liter per minit dia kata. Okay, panjang hose dia 50cm. PSI, display PSI dia 150 PSI. Working pressure, jadi pressure yang bekerja 120 PSI dia kata. Okay, lain tak ada apalah. Okay, ni hose dia. Tengok, tak panjang pun 50cm. Macam ni lah. Boleh agak macam ni 50cm. Boleh lah untuk lori, kalau atas, tayar atas ke, kereta biasa kat bawah kan, sampai lah. Saya rasa untuk kereta normal okey, saya pakai tak ada masalah, tak adalah tarik panjang. Tarik macam ni pun dah okey. Biasa tak panjang pun, biasa macam ni je dah cukup lah. Okey. Okay, lagi satu saya suka kilat sebab dia punya, dia ada bagi manual Okay, detail lah manual gambar semua sama macam ni KSC02. Okay, pun dia pun ada kata keep manual properly following operate product. Okay, bang dia banyak yang banyak yang quality lah. Ada juga yang daripada China yang model lain yang 3-in-1, 5-in-1 yang ada jumper kereta, yang ada power bank lah, yang boleh jadi jump starter untuk kereta tu kan. Yang tu biasanya bateri dia tak tahan lama sebab dia bukan macam ni kan, boleh detachable ataupun cabut punya, ataupun boleh sambung ke kereta punya. Jadi waktu fungsi dia pun banyak-banyak tu kita pun bukan guna. Biasa kita guna common biasa untuk angin je. Jumper kereta saya rasa 2 tahun sekali ke
kan. Bateri kereta pun sekarang dah baik, tahan lama lah. Tak macam dulu. Sekejap setahun dah rosak lah. Ataupun untuk orang yang jenis bateri kita tinggalkan lama, tak on, start ataupun tak jalan jauh kereta kan, tu okey lah guna lah. Daripada saya paling guna ni lah, air compressor untuk tayar. Menangkan sekarang pam minyak pun kadang tutup, dia tutup sekali dia punya pam tayar, pam angin tu. Jadi kadang kita pergi pam angin dia rosak ke kan, kadang bila kita tekan tu, kadang-kadang pam angin tu macam dia tak pam lah, dia macam keluar angin tapi dia tak stop, ataupun dia pam je lama, lambat. Mungkin kadang dia punya kepala tu dah rosak ke kan. Biasalah pam minyak punya pam angin tu, tahulah kan, siapa yang biasa pergi untuk pam angin dah tahulah. Tu saya beli ni satu, simpan dalam kereta, senang. Bateri boleh pakai Makita Style ni mana-mana, bateri cordless ke, bateri blower ke, bateri vacuum pun boleh. Ni biasa banyak jual lah, kita boleh dapat. Biasa beli drill ada dapat free sekali biasanya lah, kalau ada set yang dapat bateri sekali. Okey lah pada saya, menarik. Kena ada zaman sekarang tak ada susah kalau kita nak cek angin tayar ke, nak pump tayar, nak balik raya ke apa ke kan.